Aduh, cari nama tu punya lah nak buat pancake dengan maple syrup. Mana nak cari? Diorang cari bahan syrup. Jom. Ha, ni. Ini ada tepung pancake dengan Maple syrup pun ada juga. ha. Ada. Awak. Kita kenal. Kenal. Korang buat kek. Hari. Kedua. Dengan maple syrup. Tak ada nombor alat lah. Baik korang cari yang lain. Okey. Ros, kau baru pegang telefon kan? Fotolah, mana boleh pecahkan telur? Tak apa kot. Tak boleh sebab telefon banyak bakteria. Dalam food safety, kita perlu bersihkan tangan sekurang-kurangnya 20 saat sebelum mengenakan makanan. Oh, ya ke? Okey. Ros, papanya belum bisa kan? Kalau kita guna kotor, bakteria akan masuk. Kena basuh lah dulu ni. Ya, ada saya ni bikin bakery pastry jual kek lah. Kita pilih. Jom. Jom. Pilih kek yang mana? Jom, kita minta ni. Namanya, kek awalnya halal ke? Ya, semua bahan kami mempunyai bersih dan halal. Peralatan juga kami bersihkan. Lagi satu, kami menggunakan prosedur kebersihan sepanjang penyediaan. Oh, barulah saya yakin nak beli produk. Hari ini kami belajar bahawa halal bukan sekadar logo. Ia bermula pemilihan bahan. Diikuti dengan kebersihan diri, peralatan dan penyediaan. Sebagai bakal chef, kita bertanggungjawab untuk memastikan semua makanan yang disediakan adalah halal, bersih dan selamat untuk dimakan. Korang tahu tak kenapa halal ni penting? Satu, dua, tiga. Dah lah. Dah.